Siapa sangka di sini lahirnya seorang pemain badminton yang mendapat pingat gangsa bagi kejohanan sukan Negeri Sembilan. Walaupun sekolahnya tak ramai lagi pelajar, tetapi subhanallah bakat dan potensi sangat luar biasa. Sebab itu kami nak gilap lagi potensi anak-anak untuk nak membina di sini sebuah gelanggang serbaguna bagi kegunaan anak-anak kita yang belajar tahfiz di sini dan kemudian satu hari nanti akan melangkah ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang pendidikan dan juga core curriculum. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memerlukan lebih kurang RM100,000 untuk nak membina gelanggang ini, dan insya-Allah pada tahun yang akan datang kita nak buka luas lagi sekolah ini biar ramai anak yang dapat menuntut ilmu di sini, sekurang-kurangnya 200 orang. Siapa nak bantu kita semua untuk nak melahirkan bakat-bakat hebat, korporat dan juga profesional hufaz ini, tuan-tuan dan puan? Hanya kitalah sahaja. Seluruh rakyat sekitar Negeri Sembilan dan juga Lembah Kelang, bahkan di belah selatan Melaka dan Johor, datang menuntut di sini. Tuan-tuan, mudah-mudahan bila kita ini memberikan ataupun menyempurnakan keperluan anak-anak kita, kita membantu mereka yang merupakan ahli syurga yang berjihad pada jalan Allah, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, sebenarnya dia berjihad pada jalan Allah. Ingat, kita berinfak untuk orang yang berjihad pada jalan Allah. Mungkin kita tak belajar di sini, tetapi sebab kita ni memberikan kemudahan dan peluang untuk orang berjihad pada jalan Allah, mudah-mudahan kita juga dapat pahala jihad. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, Allah memudahkan kita semua berinfak bersama dengan Mahat Tahfiz Integrasi Sahabat Insani Nilai Negeri Sembilan.